Amila? Pintu tak kunci. Weh, Amila. Ni dah pukul 8 dah ni. Awak hantar bersih lagi. Ya Allah. Lewat dah ni. Cepatlah. Sak aku nak tengok cerita ni. Best ni. Nak habis dah ni. Doktor cek. Akak petangan 0/10. Bila ni petangan? Aduh, lah aku tak ada pembentangan. Aku ni leko sangat my phone. Sampai tak ingat tarikh pembentangan ni. Aduh. Amila? Amila, kenapa ni? Weh, markah aku jatuh teruk sebab aku tak ada pembentangan. Aku leko sangat my phone. Sampai aku tak ingat tarikh pembentangan tu. Amila, aku tahu susah nak ubah. Tapi, hang masih sempat. Jangan biar benda ni terus kawal hang. Hang sibuk kerja dunia dalam skrin sampai lupa dunia depan mata. Aku rasa kosong lah, Aulia. Kosong tu tandanya hang dah sedar. Dari situlah hang boleh mula isi balik hidup hang dengan benda yang betul, Mila. Macam ni lah Amila yang aku kenal. Tak sibuk dah dengan telefon. Aulia, aku baru sedar. Sekarang aku belajar kawal diri. Dunia sebenar ni lebih bermakna lagi daripada dunia sebenar.